Hai kawan-kawan, sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Okay. Hari ni kita nak buat satu album kompilasi Jiwang Karat. Solo untuk artis solo Artis solo. Untuk borang penyertaan memang kami dah sediakan, boleh hubungi kita orang. Sekarang kita tengah buka ni. Kita orang bagi link yang tera nanti, kau klik je link biru dia, dia akan terus WhatsApp ke Abang Poji. Sekarang kita nak buat pengumpulan artis-artis baru, artis lama pun boleh juga join. Baru dan lama tapi dengan nafas yang baru. Yes. Tajuk dia lagu Jiwang Karat. Lagu Jiwang aja semua. Jiwang Karat. Kita nak cari lebih kurang dalam, tengoklah dalam berapa yang kita rasa. Betul. Mula-mulanya dah mungkin dalam 15 atau 20 macam itulah. Lagi kita 20 ya. Lagi kita 20. Sekarang ni dah berapa orang? Sekarang ni dah ada 10. Dah 10 orang. Mana lagi 10 orang. Lagu-lagu ni dikategorikan sebagai lagu-lagu ballad lah. Lagu slow rock, ballad dan lagu juga macam lagu dulu-dulu lah. Lagu dulu-dulu. Memang kita memperjuangkan lagu-lagu irama dahulu kan. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh klik link yang tertera di bawah, akan terus WhatsApp ke Abang Poji mana maklumat lanjut untuk pergi ke Radar Poji terus. Album ni saya dan Aja akan produce dan di sinilah studio yang kita akan buat lagu-lagu ahli-ahli yang join tu lah. Dan di samping itu juga kita akan bantu promo. Kita buatkan konten-konten untuk artis-artis yang join lagu Jiwang Karat ni. Kita buat video klip, kita buat official video klip. Kita upload di inilah di channel Mr. Record lah. Ya betul. Lagu-lagu dan kita akan up di digital platform. Kita hantar juga di radio, semua stesen radio. Nanti kita akan berkenalkanlah satu persatu artis-artis. Ya. Lagu tu. Inilah projek yang seterusnya untuk Melissa, kerana orang nampak kita senyap, bukan senyap, kita tengah idea. Ini untuk bisa record ni. Memang kerja setahun lagi senyap ya. Lepas Rock Never Dies Iyalah. Rehat. Rehat tu Rock Never Dies kita buat. Berjaya alhamdulillah. Terjual juga Rock Never Dies. Rock jual. Jual lebih kurang tak banyak CD, 600 CD. 600 kalikan RM50 berapa? Rock Never Dies tu sebab banyak. Kita suruh RM30,000 juga collect tu. Sebab kita yang macam tu ikut dia punya peraturan dia, setiap band jual masing-masing. Kan? Jual sendiri-sendiri. Sebenarnya kalau kita nak pull out sebenarnya memang boleh jual. Tapi ikut agreement memang kita bebas siapa menjual. Kan? Nanti kalau kita jual lebih macam pula kata dia orang, kita pula betul. Jadi sebenarnya Rock Never Dies tu boleh jual lagi. Cuma kita dah limited print limited kan. Betul. Kita print limited dan satu band sekian limited dan setakat itu kami jual. Kita dah sampai dah, kita dah bantar radio, dah buat perusahaan dah masuk MACP, RTM semua dah banyak. Kita dah daftarkan ada artis-artisnya. Cuma yang ni kita buat yang baru dengan solo pula. Artis solo. Jadi solo. Tak kira konsep kau pop pun tak kisah, pop ballad pun tak kisah je. Yang penting dia jiwang. Yang penting dia slow. Dia ini bukan rock. Yang tu Rock Never Dies ni tak ada. Yang ni slow rock. Ini lebih kepada fokus kepada penyanyi tu. Lagu penyanyi. Arrangement memang saya dan Ajak buatlah arrangement muzik tu. Siapa-siapa yang kembangkan bakat yang keluar terbuka kepada seluruh Malaysia. Malah Singapura pun kami offer. Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei boleh join. Jiwang Karat. Dari masa ke semasa kita akan update. Dalam masa yang sama pun kita akan join dengan Radio Klasik. Radio Klasik pun menganjurkan Bintang Klasik 2025. InsyaAllah nanti kita akan panggil DJ tu, Brother Nick dan juga Brother Herman. Kita akan podcast di sini. Kalau kau nak join melalui Bintang Klasik pun boleh. Dia ada di stesen radio tempatan. Dia RTM Pahang, RTM Terengganu, RTM Kota Baru, Kelantan. Semua ada. Kau boleh join untuk yang tu. Dan siapa yang pemenang pun kami boleh offer untuk buat rakaman di Melissa Record. Ya betul. Yang tu ada hadiah tau. Yang tu ada hadiah. Kalau nak melalui itu pun boleh. Nanti kita akan bawa DJ Radio Klasik. Kita akan podcast di sini. Kita boleh join untuk Bintang Klasik 2025. Betul. Radio RTM. Sekarang boleh record di Melissa Record. Sekarang ni untuk lagu Jiwang Karat kita dah ada 10 peserta yang join. Dah 10 peserta kita dah. memerlukan lagi 10. Cepat-cepat terhad tapi yang boleh nyanyi lah kalau boleh. Yang boleh nyanyi lah. Kalau tak boleh nyanyi pun payah juga kita nak guide-guide pun makan masa pula kan. Ya betul. Ataupun kita akan tapis lah. Kalau at least kalau nak senang kerja,
korang bagi video korang, video nyanyian korang. Video nyanyian korang sama ada korang ada lagu ataupun tak ada lagu. Tak ada lagu kita sediakan lagu. Tapi kalau korang ada lagu, mana tahu lagu korang cantik, melodi kan. Lagu yang fresh, boleh guna pakai lagu korang. Ya betul. Kan. Sama ada nanti korang akan sign dengan kita orang sebagai writer, artis kat sini terpulang pada korang. Ya, kalau setakat nak release single kat Malaysia Record pun tak kisah. Ya betul. Kami bersifat terbuka. Nak release di luar daripada Malaysia terbuka. Yang penting kita buat satu kompilasi Jiwa Angkarat melalui 20 buah band. Ya, kita memeriahkan kembali suasana. Itulah dia jalan cerita dia. Orang lama dengan muzik yang baru, dengan melodi yang baru, orang baru pun ada juga kan, orang baru orang lama lah, jadi tak ada had umur lah. Wanita ataupun lelaki boleh je. Berduet pun boleh. Berduet pun boleh kalau ada berduet. Ya. Rasanya ni kita tak kategorikan sebagai slow rock je lah ya. Kita ada pop ballad pun boleh. Ya, yang penting dia bukalah market Malaysia, lagu lepas radio. Lagu lepas radio. Tapi tajuk dia dah Jiwa Angkarat, memang lagu Jiwang. Memang lagu-lagu yang ballad lah, ballad. Jiwang semua. Kisah cinta dengan makwa ni lah. Nanti mungkin akan datang kita buat yang lain pula, Islamik lah. Islamik, religi ketuhanan tu yang konsep yang lain akan datang. Jadi untuk aktifkan projek untuk di Melissa Record je, korang kata jangan biarkan Melissa Record sepi. Ya betul. Kan? Betul. Jadi kita buatlah apa projek yang ada untuk membina bakat-bakat yang terpendam, bakat-bakat yang tersimpan. Mana-mana yang asyik nyanyi kat TikTok je tiap malam, nak riliskan single, jumpa kita orang. Ya betul. Korang nak bawah label kita orang pun boleh. Jadi bila korang ada single, korang diklasifikasikan sebagai artis rakaman. Betul. Bawah label kita orang, kita ada digital platform. Mana nanti bila dah ada lagu tu, kalau lagu tu okey, korang jalanlah sendiri show kat mana-mana. Kita orang tak usik pun duit tu. Kita usik, kita bantu. Tapi kalau anjuran kita orang, memang kita akan ambil lah commission dia berapa-apa. Tapi kalau korang sini cari show, lagu korang meletup, itu rezeki korang. Ya, jadi betul. Ini satu peluang untuk membuka rezeki untuk korang. Membuka jalan untuk mengembangkan bakat supaya kababum. Boom tu. Korang punya bakat. Ramai yang menyanyi kat TikTok, saya dengar bakat-bakat bagus-bagus je. Saya nak sebut jugalah nama-nama yang dah join tu, yang boleh? 10 tu. Sebutkan nama-nama dia. Jangan, saya tengah mencari ni. Sama-sama itu berbual je. Itulah sekarang ni, jadi untuk buat sementara ni, untuk Melissa pula tu, satu konsert Gegar Bumi Selatan 35 tahun anniversary Melissa di Rooftop City Plaza Johor Bahru pada 28 Juni. Jadi pada warga-warga Johor atau warga-warga KL yang ingin berkesempatan nak tengok konsert, boleh datang. Pada 28 Jun di Rooftop City Plaza Johor Bahru, konsert Gilang Gemilang yang menggabungkan anggota-anggota yang terlibat dalam kumpulan Melissa. Kami jemput, semua kami jemput. Jadi siapa yang hadir, itulah yang akan menjayakan konsert tersebut. Maksudlah anggota-anggota Melissa Band, anggota-anggota Melissa yang terdahulu, kami akan jemput semua. Jadi konsert ni adalah satu konsert penghargaan lah perjalanan Melissa selama 35 tahun, daripada tahun 1990. Jadi peluang ni lah untuk korang menyaksikan konsert kita orang, konsert yang Gilang Gemilang, konsert zaman bukan konsert zaman konsert zaman yang telah ditinggalkan, zaman rock kapak dulu, zaman 90-an, zaman fenomena yang menggegarkan industri muzik tanah air pada tahun 1990-an, era 1990-an. Jadi inilah masanya korang nak berkongsi dengan kami pengalaman nostalgia dengan lagu-lagu kami di zaman tu, konsert di atas bumbung, tempat di awang-awangan, di Rooftop City Plaza. Jadi tiket pun tak mahal, tiket pun hanya RM120 saja, kita jual purata. Boleh klik link di bawah untuk pembelian tiket, dan kat situ kita akan berurusan, senang, lebih mudah. Kita berurusan dengan orang perseorangan untuk pembelian tiket. Begitu juga untuk album kompilasi. Kita akan bagi 2 link kat situ, satu link pembelian tiket, satu lagi link penyertaan untuk album kompilasi Jiwa Angkarat. Sebut nama-nama dia. Nama. Yang salah satu yang join lah, Him Black. Him Black. Kenal Him Black? Him Black. Kelantan. Indahnya berhari raya kan. Satu lagi Afi. Afi ni pun dia daripada Kelantan, tapi dia duduk Langkawi. Banyak Pantai Timur Ya, Timur. Kena pun Kelantan. Eric Abdullah ni orang lama jugalah. Lagi satu, ada lagi satu orang lama, Mat Over. Lagu baru. Mat Over jangan buat lagu Hindustan. Mat Over ni terror buat lagu Hindustan tu. Betul. Tapi dia kena lagu Jiwang. Zack ni dia bekas kumpulan Demensi. Dia duduk di Kedah. Dia pun join juga.
Yazan, Den Yazan di Kelantan, Hardi daripada Langkawi, dan satu lagi daripada sini KL Kuala Lumpur, Nizan. So nanti kita akan panggil seorang-seorang tu. Kita akan preview dia. Okay. Kita akan promo dia. Kita Ketika dia recording dia, nanti kita akan perkenalkan lagu-lagu yang dia nak. Lagu dia. Lagu-lagu bergantung semua. Kita akan buat konten, pengenalan diri dia, asal daripada mana, bila masa dia menciptakan diri dalam bidang nyanyian apa semua. Di Melissa Record ni adalah channel untuk anda mengembangkan bakat anda secara bebas. Tadi kata apa-apa terpulang pada korang. Nak jadi artis rakaman kita orang boleh, nak secara bebas pun boleh. Ya, betul. Jadi itulah setakat ni je. Itu saja setakat ni. So, nanti kita akan ambil lagi yang lain. Jangan lupa klik dua link di bawah tu. Satu untuk penyertaan ni lagu-lagu Jiwang Karat. Satu lagi untuk pembelian tiket untuk konsert Gegar Bumi Selatan Sepenat Anniversary Melissa di Rooftop City Plaza Johor Bahru pada 28 Jun ini. Setakat itu je. Baiklah. Okey, Assalamualaikum. Jalan terus Melissa Record.